Mancing lagi guys. Tapi hari ni bukan tempat yang sama kita pergi sebelum ni. Hari ni aku nak repeat pot yang dah lama aku tak pergi tau. Pot ni 4 ke 5 tahun lepas memang meriah dengan Peacock Bass. Dia punya tahan meriah tu 40 cm ke atas, asal baling je mesti makan. Tapi 2 tahun lepas last aku pergi memang sendu dah guys. So hari ni target kita orang untuk naikkan PB. Perjalanan daripada rumah kita orang ambil masa lebih kurang sejam. Sampai-sampai je dekat pot, macam biasa tempat ni memang cantik. Cuma tak pasti ada ke tidak lagi barang dekat dalam ni. Kalau nak tahu tengok video ni sampai habis. Cantik gila tu. Dia gerak. Tu lah. Tak ada ni pump je ni. Ikut. La ilaha illallah. Spot pertama ni sendu sangat lah. Tak ada frenzy, tak ada boiling dekat-dekat. Dah macam-macam gewang dah aku tukar tau. Langsung tak ada mengusik. So apa lagi kita gerak ke spot kedua. Tapi yang ni pot haruan je guys. Macam ada nampak anak-anak situ. Ha kan? Kena. Ha, ada anak dia situ. Tapu kicker frog. Ni mama kecil lah guys. Tapi tak apalah, asalkan tak kumpau. Lama juga kita orang pujuk PB ni tau, tapi tak nak naik lah guys. So kita orang decide untuk tukar plan cari haruan je lah. Kena. Naik lagi. Curut pun curut lah. Curut dia. Kalau pakai kicker frog tadi payah nak sangkut ni. Matahari pun dah naik. Lepas tu kita orang casting terus sunyi je guys. So nak tak nak terpaksa lah kita orang balik dengan tangan kosong. Pot ni kalau naik motor memang cun. Senang nak redah masuk lagi ke dalam. Masalahnya kita orang naik kereta, so tak sesuai. Okey lah, aku rasa tu je untuk video kali ni. Cuma korang cadang mana lagi pot PB yang baik dekat sini. Tinggalkan dekat ruangan komen. Okey lah guys, ciao.